Salam semua, apa khabar dengan kawan? Semua harap semua sihat-sihat selalu. Okey. Hari ini saya masih dengan Postmetazole lagi. Saya nak share, nak explore tengok, nak cuba lagi. Saya buat uji kaji. So kalau you all boleh buat, kalau ada Postmetazole, you all boleh try tengok. Tapi hari ini saya nak try dapatkan sound macam ni. Sound kalau you rasa dapat sambung dan saya berjaya buat mikrofon ni masukkan return. Saya tak pakai input, sebab kalau input saya tak tahu, saya tak biasa pakai input. Saya pakai untuk return saja. So kita explore tengok bunyi dia macam mana. Kalau you all rasa kata okey bunyi dia ala-ala Sepultura, okay, nice, berjaya lah saya. Dan you tulis kat situ Sepultura, berjaya lagi. Explore. Pada ni saya dah setting cara saya punya style macam mana kan. Jadi kita explore tengok nak jadi Sepultura ke tak. You all komen kat situ, saya tak mau cakap apa-apa bunyi dia. Kalau you rasa keluar Sepultura, bunyi Sepultura lah, itu attack kat situ Sepultura. So ini kita tu dia. Mana bunyi dia? Ada macam Sepultura tak? Ke adalah sikit-sikit kan macam mana ke? Jadi dapat tone capture dia tu ala-ala Sepultura jugalah kan. Kalau you all rasa dia bunyi dia ala-ala Sepultura tu, okey lah. So you tulis kat situ Sepultura. Bermakna eksperimen saya ni berjaya lah dengan pedal purba ni, pedal Postmetazole ni. Postmetazole ya. Kita create kurang betul. So jadi terima kasih.